Assalamualaikum dan selamat kembali ke Elektronika. Hari ini kita bersama dengan Toyota untuk menyaksikan pelancaran Yaris Cross. Jadi untuk Yaris Cross ni Toyota menaruhkan dua varian. Yang belakang saya ni yang berwarna biru ni adalah varian petrol, dan kalau kita tengok yang sebelah putih sana tu ialah version hybrid electric vehicle. Jadi ini buat pertama kali Toyota menawarkan segmen B SUV dalam bentuk hybrid. Ini adalah satu trend yang memang saya nampak semakin kuat, di mana banyak syarikat kereta mula menawarkan hybrid. Okey, sekarang ni kita nak mulakan perbincangan yang saya rasa paling penting sekali lah. Iaitu sebenarnya Yaris ni dia ada satu sepupu yang spek lebih kurang sama datang daripada serendah, iaitu Pro Duo Trust. Soalannya sekarang ialah berbaloi ke nak bayar lebih untuk Yaris Cross? Apa ciri tambahan yang ada pada Yaris Cross tu? Hari ini kita nak cuba bedahkan perbezaan teknikal antara varian petrol dan hybrid Yaris Cross, dan juga kita nak buat perbandingan jujur dengan kembaran nasionalnya iaitu Pro Duo Trust. Jom kita mulakan. Perbezaan antara varian petrol dengan hybrid, of course, engine lah kan. Untuk petrol dia menggunakan enjin Duo NR VE 1.5 liter 4 silinder NA yang menghasilkan 106 PS dan 138 Nm torque. Enjin ini dipadankan dengan transmisi CVT yang ditala untuk pemanduan bandar yang lancar. Namun, bintang utama lah ialah varian hybrid, of course, dan ini menggunakan enjin yang hampir-hampir sama. Nombor kod dia pun hampir-hampir sama. Duo NR VE, tapi ada X kat ujung, VEX. Huruf X di situ merujuk kepada enjin kitaran Atkinson yang ditala khas untuk kecekapan maksimum. Ini bukan untuk kuasa semata-mata. Sistem hybrid ni ialah sistem hybrid generasi keempat dan yang menggabungkan enjin petrol tadi dengan motor elektrik. Jadi walaupun enjin tu bukan ditala untuk kuasa, total sistem output dia dah lebih besar daripada enjin petrol, iaitu sebanyak 111 PS. Varian hybrid ni dilengkapkan dengan bateri lithium ion 48 sel yang ringan lah. Kita kira berat dia 20.7 kilo. Seperti banyak kombo hybrid lain, hybrid Toyota ni menggabungkan penjimatan minyak dengan peningkatan prestasi. Tadi kita dah tengok prestasi meningkat lebih daripada petrol, tapi kadar penggunaan petrol pun memang kita nampak pada kitaran ujian mencatat hingga 33.3 km seliter. Capailah 3 liter per 100 km tu ialah satu holy grail yang sangat besar. Manakala peningkatan prestasi pula, kalau kita nak tengok dari segi pejutan, ini memerlukan torque dan motor ni menghasilkan torque serta-merta 141 Nm. Untuk kita yang banyak memandu dalam kesesakan trafik KL, varian hybrid adalah pilihan yang jauh lebih bijak kerana sistem ni paling efisien semasa trafik berhenti-berhenti. Bagi pemandu pula, perbezaan kawalan antara dua varian ini terletak pada sistem pacuan lah. Di mana kalau you dapat varian hybrid, you ada butang untuk memilih pacuan elektrik sepenuhnya, full EV mode. Manakala yang petrol pula, dia dapat pedal shifter lah untuk bagi kita lebih kawalan. Okey, tadi tu perbezaan antara petrol dengan hybrid. Okay, sekarang kita nak tengok soalan paling panas. Yaris Cross versus Pro Duo Trust. Secara teknikal, kedua-duanya berkongsi platform yang sama, iaitu DNGA, Daihatsu New Global Architecture, segmen B. Malah kalau kita tengok ukuran dimensi hampir serupa, jarak ganda 222620 mm. Yang paling besar beza dia ialah harga lah. Trust dijual pada harga antara 76 hingga 82,000. Yaris Cross pula daripada 99 hingga 109,000. Jurang harga tu lebih kurang dalam 18 hingga 30,000 lah. Beza harga dia kan. Iaitu kita tengok apa yang you akan dapat dengan tambahan duit tu. Tapi sebelum kita bincangkan apa yang you dapat tambahan, mari kita tengok sikit faktor yang penting lah dalam membuat keputusan beli kereta ni, iaitu bayaran bulanan untuk pinjaman 9 tahun dengan duit muka 10%. Untuk Trust, basically kalau kita nak tengok 9 tahun ni, harga 80,000, bayaran sekitar 800 lah. So Trust 82,000, bayaran sekitar 820. Yaris Cross Petrol harga dekat 100,000, bayaran dia lebih kurang 1,000 sebulan. Yang hybrid pula 110,000, jadi bayaran bulanan RM1,100. Beza bayaran antara Trust yang full spec dengan Yaris Cross Petrol 200.
Ini ada dalam julat selesa pembeli lah. Maksudnya kalau perbezaan spek tu cukup dan dia rasa jenama tu berbaloi, dia orang sanggup berganjak sebab kalau bulanan beza 250 atau kurang, ramai orang sanggup berganjak dan bertukar. Untuk hybrid pula beza bayaran dia 300. Taklah banyak mana, walaupun dia melebihi pada 250 had selesa tadi tu. Saya kira julat ni tak besar sebab apa yang kita dapat ialah sistem hybrid. Dalam keadaan sekarang harga minyak tak menentu ni, hybrid tu saya rasa adalah satu daya penarik yang agak besar jugalah. Dan kalau kita tengok kali ni harga yang Toyota tetapkan untuk Yaris Cross ni memang sangat berdaya saing. Dan nampak macam memang diletakkan untuk mendapat pasaran yang selesa lah. Of course dalam segmen harga ni ada banyak lagi lah varian-varian plug-in hybrid biasa. So you boleh pilih lah sama ada jenama T tu cukup untuk you buat keputusan beli kenderaan ini. So itulah dia perbezaan dia yang paling besar. Kalau you nak hybrid tak boleh nak buat apa, terpaksa lah pilih Yaris Cross. Okey, daripada dia punya spek enjin tadi, of course ada beza yang jelas. Dalam kabin pun sebenarnya ada perbezaan. Walaupun nampak serupa tapi feel dalam kabin dia saya rasa sangat berbeza lah. Pertama sekali kita nampak benda yang mungkin jelas iaitu sistem infotainment. Toyota bagi dia punya Yaris Cross skrin besar 10.1 inci dengan wireless Apple CarPlay and Android Auto. Trust punya skrin kecil sikit 9 inci. Itu saja dah cukup lah bagi nampak dia nampak kurang premium sikit. Untuk yang Yaris Cross ni datang dengan kursi power seat 8-way power seat 8 arah dengan lebih banyak kemasan soft touch dekat papan pemuka dan dekat panel pintu. Kalau Trust ni kita kata engineered simplicity, ianya praktikal tapi lebih banyak sikit lah plastik keras. Dan Toyota pula mengaku yang dia orang letak lebih banyak bahan perdebat untuk menjadikan NVH level, noise vibration harshness lebih rendah dan lebih premium. Mestilah kena sebab harga lebih premium kan. Dan yang paling jelas kat luar lah Yaris Cross ni datang dengan rim alloy 18 inci lah. Trust 17 inci. Jadi bila rim tu besar sikit, ground clearance dia pun naik lah ke 210 mm. Dan rim lebih besar tu akan membantulah Toyota untuk mendapat kestabilan yang lebih baik semasa ambil seko, terutamanya pada kelajuan tinggi. Yang ni pada saya perbezaan yang besar juga adalah dari segi keselamatan. Of course dua-dua dapat penarapan 5 bintang. Dan dua-dua pun ada advanced safety system. Toyota dengan dia punya safety sense, Pro2 dengan smart drive assist. Tapi yang Toyota ada adaptive cruise control, yang Pro2 saya rasa tak ada adaptive cruise control. Tapi saya rasa kelebihan Toyota ni, of course satu perbezaan harga tu sikit yang dapat jenama Toyota. Saya rasa itu dah cukup lah untuk menarik ramai pembeli, especially since you dapat adaptive cruise control untuk even the base petrol model dekat Yaris Cross ni. Tapi yang keduanya ialah mungkin sebab waiting list kat Pro2 tu panjang, 3 bulan, 4 bulan, setengah dealer cakap. Kalau kat Toyota hanya perlu tunggu sebulan, mungkin orang kata dapat nak tunggu 2-3 bulan, 4 bulan, kita ambil lah yang Toyota ni, beza harga pun tak banyak sangat. Dan bila you dapat Toyota pun bukanlah kata bayar lebih tu tak ada apa-apa. Kat Malaysia ni orang tahu warranty Toyota after sale dia bagus. Untuk kali ni yang hybrid ni dia bagi 8 tahun tanpa kad pembatuan. Saya rasa ini memang cukup lah untuk memberikan orang rasa lega lah kalau nak beli hybrid pun. Jadi berbaloi ke nak beli Yaris Cross? Saya rasa dengan harga yang macam ni, ramai juga yang mungkin akan rasa berbaloi. Tapi kalau you boleh tunggu dan you tak memerlukan the additional feature, you're getting 90% of the car bila you beli Pro2 Trust dan penjimatan dia 20%. So yes, there is significant penjimatan or savings. Tapi terpulang pada masing-masing. Kalau you nakkan teknologi, you nak wireless connectivity, you nak jenama Toyota, dan Yaris Cross adalah saya rasa menang lah, especially kalau yang hybrid tadi tu. Kalau saya lah, saya kata daripada you nak belanja 100, maksudnya belanja 110 dan dapatkan version hybrid yang saya rasa adalah pelaburan yang lebih berbaloi untuk jangka panjang. Itu kita punya verdict lah on this Trust versus Yaris Cross. Korang punya pendapat macam mana? Cuba komen kat bawah. Dan jangan lupa tekan butang like, kongsikan video ni dengan member, dan yang mana masih belum langgan, tolong tekan butang langganan dan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita buat video terbaru. Mandu Malaysia, Pandai Berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.